kelapa pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya berada di kawasan daerah Alur Gajah Melaka ini. Tadi kami sempat pergi meninjau tanaman nenas yang diusahakan oleh Saudara Hairul Anwar sebagai daripada program perbancian dilaksanakan di seluruh negara, dan di sini berkaitan dengan ladang nenas ni kita bersama dengan Puan Siti Rohana yang tanaman kelapa dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan makanan dan sebagainya. Saya start dari 2010 pertanian. Dibantu oleh pertanian. Jabatan Pertanian. Okey. Masa itu bila saya minta, dia kata masa ni dia orang bantu dengan pandan. Pandan. Jadi I accept saja. Okay. Tapi satu peserta hanya 1 ekar. 1 ekar. Syarat dia mesti berpagar. Jadi I mula-mula I tanam biasa. Okey. Tapi musuh banyak. Okey. So bila dah pagar cepat-cepat, pegawai cukup bagus. Sampai dia naik pangkat tu. Saya punya sini jadi dia punya contoh. Contoh. Okey. The success story kan. Dia success story dia sampai akhir. Lepas tu dia tanam. Bila saya dapat sana, orang sini pula cakap nak jual. Ini 2 lot. Okey, jadi 2 lot. 2 lot. Jadi 2 ekar je dia lah. 1 ekar saya beli sendiri. Okey, dia bantu. Dia bantu. Jadi satu campur satu sudah 2 ekar lah. 2 ekar. Okey. Alhamdulillah. Dalam 4 tahun tak sampai sudah habis. Pada 4 tahun ya. Sudah habis. Sebab dia cakap ini rendam. Ini wangi. Dia pandan kan. Okey. Manis. Ini semua dah usia 4 tahun lagi. Ini dah nak 6 masuk 13 tahun. Ini dah semai balik. Tahukah anda? Kelapa pandan wangi, juga dikenali sebagai kelapa genjah pandan wangi, adalah varieti kelapa rendah yang unik kerana mempunyai aroma pandan semula jadi pada air dan isinya. Ciri-ciri fizikal pokok kelapa pandan. Asal-usul. Kelapa pandan ialah kelapa jenis rendah yang diperkenalkan dari Thailand pada tahun 1971. Yang kedua, tinggi pokok. Anggaran tinggi pokok iaitu antara 2 hingga 7 meter. Yang ketiga, tempoh berbuah. Pokok kelapa pandan berbuah sekitar umur 2 tahun setengah. Yang keempat, aroma daun dan buah. Apabila dibakar, daun dan buah kelapa pandan mengeluarkan bau wangi semula jadi yang menyerupai daun pandan. Ini ada taruh baja ke tak ada? Ada juga. Bukan setiap bulan kot. 6 bulan sekali. Setiap bulan. Kampung tak ada baja pun ke? Agak tinggi. Tak boleh Kelapa pandan dia manja sikit kena baja Semua pokok sebenarnya tu. Ya, dia pokok ya. Sebab kita bagi dia baja hari ni, Okey. dia akan dapat kesan dia 3 bulan. 3 bulan kan nanti tak baja dia tak bagi yang sepatutnya. Betul. Ini I tiap-tiap bulan Datuk tembak ubat kumbang. Oh, Saya banyak jaga. Okey. Yalah, kelapa dia punya enemy nombor pertama Enemy kumbang. Kumbang. Dia punya sarang. Kalau dia punya punya tempat duduk. Kalau dia dah mula ada ibu dia kat sini payahlah. Habis dia akan makan semua. Ini benih cari kat mana? Benih cari sendiri ke? Saya sendiri. Saya ada jual benih, saya ada buat benih. Benih daripada pokok ni. Saya tak ini. Untuk orang suka beli sini. Tanya tu syok kat sini. Keperluan asas tanaman kelapa pandan. Yang pertama, faktor iklim. Di Malaysia, kelapa mempunyai kesesuaian yang meluas dan agak tahan kepada perubahan cuaca. Pada amnya kelapa memerlukan suhu purata harian antara 22 sehingga 33 darjah Celsius dengan 40 sehingga 80% kelembapan. Yang kedua, faktor tanah. Kelapa boleh hidup di kebanyakan jenis tanah. Di antara tanah yang sesuai adalah tanah lanar, tanah-tanah sedentari dan gambut cetik. Selain itu, pada umumnya tanaman kelapa memerlukan tanah yang rata, bersaliran tanah yang saleh, berprofil dalam dan tidak terlalu pasir atau lempung. Yang ketiga, zon tanaman kelapa. Di semenanjung Malaysia, kebanyakan tanaman kelapa ditanam di kawasan pantai, di atas tanah berlempung atau berpasir dan sedikit sahaja ditanam di kawasan pendalaman. Struktur botani pokok kelapa pandan. Yang pertama, pokok. Pada hujung batang terdapat daun pinat yang besar atau pelepah pada pelbagai peringkat pembesaran. Di pucuk pokok terdapat tisu-tisu muda yang bakal membentuk menjadi daun, bunga atau buah. Yang kedua, sistem akar. Pokok kelapa mempunyai sistem akar serabut. Ia tidak mempunyai akar rambut, namun dalam keadaan tertentu,
akar utama boleh menghasilkan cabang kecil yang dikenali sebagai akar penyerap. Yang ketiga, daun. Setiap pelepah dianggarkan mempunyai sebanyak 200 helai daun kecil. Bagi pokok yang subur, pelepah baru tumbuh setiap 3 atau 4 minggu sekali. Seterusnya, bunga. Bunga kelapa adalah jenis Monaceae. Pada setiap maian kelapa, terdapat antara 8,000 sehingga 10,000 bunga jantan dan 10 ke 50 bunga betina. Yang kelima, buah. Selepas proses persenyawaan, bunga akan menjadi buah dalam tempoh dari 12 sehingga 14 bulan. Perdagangan sektor pertanian kelapa di Malaysia. Jadual menunjukkan nilai ekspor dan import bagi sektor pertanian kelapa pada tahun 2022 dan tahun 2023 di Malaysia. Kos pengusahaan kelapa pandan di Malaysia tahun 2023. Berdasarkan graf menunjukkan nilai bagi jenis-jenis kos pengusahaan kelapa iaitu kos pembangunan, kos bahan, kos tenaga dan kos pelbagai. Secara kesimpulannya, menurut Jabatan Pertanian Malaysia, industri kelapa di negara ini terus berkembang untuk memenuhi permintaan domestik yang semakin meningkat. Dalam analisis keuangan, penanaman kelapa pandan menunjukkan hasil yang lebih menguntungkan berbanding kelapa matak. Selain itu, Jabatan Pertanian Malaysia telah membangunkan model ladang kelapa pandan seluas 4 hektar di bawah program E-Pengembangan. Ladang ini menggunakan varieti kelapa pandan dengan menanam 733 batang pokok, bertujuan untuk menunjukkan amalan terbaik dalam penanaman dan pengurusan kelapa pandan. Secara keseluruhan, pengusahaan kelapa pandan di Malaysia menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan, dengan sokongan daripada agensi kerajaan dan permintaan pasaran yang meningkat. Dengan pengurusan yang baik, penanaman kelapa pandan boleh menjadi sumber pendapatan yang stabil dan menguntungkan.